Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan kongsikan berkaitan nak jana QR code dalam Canva. Okey, kita masuk dalam Canva. Kemudian kita pergi bahagian More. Pilih App. Klik App. Okey, kat sini kita type lah QR code. QR code. Okey, kita ada QR code. Kita ambil yang biasa dulu. QR code dan kita ambil QR code. Okey, kat sini ada kalau kita nak upload dalam gambar, dalam yang kita dah upload gambar, kita boleh use. Kalau kita nak QR code saja, kita buat ambil yang use in new design. Klik. Dan untuk QR code, kita ambil logo je lah. Pilih logo. Klik logo. Okey. Kemudian kat sini ada URL untuk kita masukkan. Contoh, saya copy dan kita letak di sini URL. Paste dan kita generate code. Okey, ini adalah kod yang telah siap. Kita boleh tarik lah. Tarik. Okey, dah. Kemudian kita boleh export untuk kita upload dalam ataupun kita tampal dalam poster kita. Share, download dan kita download. Okey, ini boleh lah. Kalau kita nak upload terus dalam gambar, okey, saya buat untuk gambar. Kita upload siap-siap gambar tadi. Di bahagian sebelah kanan ada button upload gambar. Contoh, kita nak upload gambar file. Okey, contoh yang ni lah. Klik open. Okey, kemudian kita edit image. Edit. Kita nak letak QR code dalam ni. Okey, dah siap. Create design. Klik create design. Okey, dah siap. Kita pergi bahagian app. Klik app. Kemudian kita type QR code. QR code. Klik. Okey, kita ambil QR code. Okey, kita masukkan contohlah pautan ni. Okey, paste. Dan kita generate code. Okey, dia akan dah masuk kat sini lah. Jadi kita boleh susun nak letak kat mana. Contoh kan. Contohnya saya nak letak sini. Barulah kita masukkan efek dan sebagainya. Okey, itu untuk perkongsian kita. Macam mana kita nak letakkan ataupun nak create QR code. Bila scan, dia akan masuk dalam pautan ni, laman ni. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.